Selamat kembali ke channel saya. Perjalanan dari Shangri-La ke stesen keretapi dari mengambil masa 3 jam lebih, melalui pemandangan Gunung Ganang dan tasik yang cantik. Kami sampai di stesen dari pukul 3.30. Ambil Didi menuju ke kota tua Dali. Lapar gila, jumpa restoran halal ketika menyorong beg menuju hotel kami. Seperti biasa metariklah, tekak dah mula kembang dengan metarik, tapi Alhamdulillah. Setelah makan kami teruskan berjalan ke hotel. Kami tersilap tag peta pintu kota di app Didi, sebab itu kena jalan jauh untuk ke hotel kami. Akhirnya jumpa hotel yang kami menetap 4 malam yang lepas. Kami ada tinggalkan sebuah beg kami di sini. Penjaga hotel ini baik. Saya rekomen jika anda hendak tinggal di sini. Malam itu setelah berehat dan solat kami keluar untuk melihat-lihat kembali suasana malam kota tua Dali. Tengok jika ada barang-barang yang boleh kami beli. Setelah 8 malam di kota-kota tua Yunan ini, saya pun dah mula bosan tengok lampu-lampu kedai ini. Semuanya sama sahaja, jual pun barang-barang yang sama sahaja, kopi, teh, herba-herba Cina, daging salai, pakaian, barang cenderahati, tapi demi konten, kita jalan jugalah ya. Perhiasan lampu-lampu di Dali ini lebih meriah dari di Shangri-La, atau sama hebat dengan di Lijiang. Tapi dari segi keunikan, Shangri-La ada keunikan tersendiri sebab pengaruh Tibet yang tak sama dengan reka bentuk suku kaum China yang lain. Setiap malam ada sahaja pengunjung ke kota tua ini. Ini low season, tak tahu macam mana ramailah agaknya orang bila musim cuti. Seperti biasa, di mana-mana kota tua mesti ada kawasan lapang di dalam kota untuk aktiviti menyanyi dan berjoget lamba. Kawasan ini saya pernah lalu di waktu siang. Cuba tengok video episode Yunan yang lepas. Waktu malam ada lampu-lampu yang lebih meriah. Kita lalu lagi kawasan saluran-saluran air yang melalui kota tua Dali ini. Saya cari teh premium Dali. Harga dia pun bukan murah juga. Ada pelbagai jenis teh dijual di sini, ikut rasa dan tujuan peminuman kita. Saya cari teh untuk mudah tidur.
Kami tak lama di dalam kota tua ini. Dalam 1 jam lebih kami sudah keluar dan ketika hendak balik ke hotel ada pasar malam. Kami singgah beli buah-buahan. Buah-buah di Yunan ini murah dan segar. Keesokan paginya kami keluar pada pukul 10.30 pagi untuk ambil keretapi balik ke Kunming pada pukul 12.30 hari. Setelah setengah jam perjalanan Didi dari kota tua kami sampai ke stesen keretapi lebih kurang 15 minit awal. Okeylah, tidak tunggu lama sangat. Perjalanan keretapi dari Dali ke stesen besar Kunming mengambil masa 2 jam lebih sahaja, walaupun jaraknya lebih 300 km. Kami pun check-in balik ke Hotel City Comfort in Kunming, hotel yang kami duduk 2 hari pertama di Yunan. Hotel ini sangat strategik dan selesa bagi kami. Sudah pukul 3 petang, perut pun lapar, kami cari saki baki makanan di gerai-gerai tepi masjid yang terletak di belakang hotel kami. Dan makan di halaman masjid. Selepas makan, kami ambil Didi ke salah satu pusat komputer dan elektronik di Kunming. Jinko Shopping Mall kegitu namanya. Okeylah, memang ada sikit macam loyat tapi oleh kerana saya pernah ke Shenzhen, tempat sini tidaklah semeriah Shenzhen, saya rasa loyat KL pun besar lagi. Cuma ada deretan rumah kedai yang jual alat-alat elektronik. Saya beli external drive sahaja. Selepas ke plaza komputer ini kami ke Luo Siwan Trade Center. Dia macam wholesale shopping jual pakaian bagai. Sampai sudah malam. Bila malam dia orang keluarkan semua barang-barang dan jual di luar macam pasar malam yang besar. Saya tengok pakaian semua jenis sama sahaja. Sekarang ini hendak musim sejuk, maka kebanyakan pakaian adalah untuk musim sejuk. Terketak juga kaki kami berjalan nak menghabiskan jualan kedai-kedai pakaian di sini. Pakaian-pakaian ini kebanyakan local brand. Kami lebih tengok-tengok sahaja, tak ada yang hendak dibeli. Selepas lebih 2 jam di pusat ekspor Kunming, kami ambil Didi balik ke bandar dan cari makan malam-malam di Kota Lama Kunming. Makan sate daging yang sedap ini. Selepas makan sate kami ke kedai halal yang satu lagi. Saya pesan mi goreng mama. Memanglah tak sedap mi goreng di sini kerana ada rasa mala yang tidak sesuai dengan tekak saya, tapi sebab dah pesan, makan sahajalah. Keesokan paginya hari terakhir kami di Yunan. Pagi ini kami keluar untuk ke Tasik Besar di sebelah bandar Kunming, Tasik di Anci. Kawasan yang kami pergi ini adalah Taman Wetland. Wetland ini dipanggil Laoyohe Wetland Park. Taman ini dijaga dengan baik, macam hutan paya bakau lah. Terdapat bunga-bunga daisy di taman ini. Pagi ini tidak ramai orang, waktu kerja BEP.
Ini dia tasik di Anci Kunming, tasik air tawar terbesar di Yunnan. Tasik air tawar ini orang di sini anggap macam laut lah. Matlamat kami ke tasik ini adalah untuk memenuhkan masa kami. Tengah malam ini atau awal pagi esok pukul 1:30 pagi ialah penerbangan balik ke Malaysia kami. Tak sabar kami nak makan nasi lemak sambal. Di tasik ini ada banyak burung-burung migratory dari Siberia di utara ke selatan untuk elak musim sejuk ini, burung camar kod. Maka kami pun hendak bergambar dengan burung-burung ini juga. Malangnya kami tak bawa roti, kalau tak boleh bagi makan roti kad burung ini. Teringat kami akan roti canai mamak di Malaysia, bertuahnya negara kita. Seronoknya makcik ini bagi makan burung. Isteri saya pun mengambil kesempatan untuk ambil gambar dengan makcik bagi makan burung. Setelah puas tengok burung dan orang bagi makan burung, kami pun meneruskan perjalanan di taman wetland ini. Taman ini memang besar, kami tidak ada perancangan untuk melawat semua tempat. Di tempat kami pun ada Taman Negara Kukuh. Kalau free bolehlah tengok YouTube saya yang dulu-dulu tentang lawatan kami ke Taman Negara Hutan Bakau Kukuh. Terdapat terusan dan jambatan di taman ini. Saya tengok di negara China ini, tempat-tempat awam memang dijaga dengan sempurna, terbaik. Terusan-terusan ini mengalirkan air masuk ke tasik, tetapi sebelum air dilepaskan ke tasik, telah ada sistem pembersihan yang memastikan kualiti air tidak tercemar. Ini sesuatu yang baik dan menakjubkan untuk sebuah negara besar dan pada masa ini per kapitanya adalah rendah dari Malaysia. Saya lihat di negara kita, banyak yang perlu dipertingkatkan di dalam sistem pembersihan air dan proses pelepasan ke laut, sungai dan tasik, sebab itu kita selalu mengalami pencemaran air. Kami meneruskan berjalan-jalan di taman wetland ini dan seterusnya mencari jalan keluar untuk mendapatkan Didi ke stesen subway. Setiap kali kami ke China, kami akan mencuba sistem subway atau MRT mereka. Dari stesen subway yang paling hampir di wetland ini, kami menuju ke stesen Wui Road yang berhampiran dengan hotel kami. Perjalanan subway mengambil masa dalam 30 minit. Sistem subway di Kunming ini sama macam di mana-mana di China dan sama dengan MRT di Malaysia dan Singapura, sangat bersih dan mudah untuk melihat line atau jajaran keretapi bagi mendapatkan destinasi dan proses pembelian tiket. Sampai di stesen Wui yang bersambung dengan beberapa pusat membeli belah di tengah-tengah bandar Kunming, saya masuk ke beberapa kedai untuk melihat dan membandingkan harga-harga barang. Kami kembali ke Masjid Shoncheng untuk makan tengah hari. Sebenarnya hampir pukul 3 petang, tidak banyak lagi makanan tengah hari. Oleh kerana ini hari terakhir kami di Yunnan dan Kunming, maka kami makan lagi sati daging dan metarik.
Saya tertarik dengan pelbagai brand Arabica kopi Yunan ini. Harganya pun bukan murah. Petang itu kami masuk lagi ke Kunming Old Street atau kawasan Nancheng yang macam Melaka Jongka Street itu, bagi mendapatkan VIP terakhir sambil buat konten. Kami telah pack barang. Malam nanti perancangan kami pukul 10 kami akan ambil Didi ke Airport Kunming. Pandai majlis tempatan dia buat peta lama bandar Kunming di lantai laman ini. Sesuatu idea yang unik, projek peta-peta. Seperti biasa, setiap malam jalan lama Kunming ini didatangi oleh ramai pengunjung, walaupun malam ini bukan malam minggu. Betapa ramainya rakyat China, mereka tidak perlu pun pelancong luar, malah promosi luar untuk datang ke China pun walaupun ada tetapi tidaklah terlalu besar, kerana fokus mereka pelancong tempatan sahaja sudah cukup. Saya ke sini sebenarnya untuk menikmati kembali bangunan nipis yang telah saya lawati hari pertama kami di Yunan minggu lepas. Masa minggu lepas masih blur lagi tentang reka bentuk bangunan ini. Sekarang saya lebih menghargai seni bina dan fungsi bangunan ini. Bangunan ini minimalis dengan reka bentuk bangunan Eropah terutama reka bentuk Jerman ketika tahun 60-an atau 70-an. Di samping itu bangunan ini juga seumpama tembok kepada kota Yunan ini. Dari segi fungsi terdapat kedai-kedai makan, bar, hotel di tingkat bawah bangunan nipis ini. Dalam perjalanan balik, kami berhenti untuk mendengar budak perempuan ini menyanyi di balkoni kedai. Ini merupakan salah satu cara promosi kedai, tetapi dari segi tradisi, di zaman-zaman dahulu, di bandar-bandar China memang ada persembahan oleh artis di atas balkoni-balkoni kedai. Kita layan sahaja. Kami balik ke hotel untuk persiapan terakhir balik ke Malaysia. Inilah lukisan di dinding bilik kami yang akan kami rindui. Saya tak sempat ambil video naik Didi menuju ke airport dan video bangunan airport Kunming dari luar. Airport ini besar dan cantik dengan reka bentuk tempatan, dengan bumbung yang macam Minangkabau. Saya telah bagi hint ke mana kami akan pergi selepas ini. Seperti biasa setelah delay dalam 1 jam lebih, maka kami naik pesawat hampir pukul 3 pagi. Sinar ufuk subuh di negara kita amat indah dilihat di atas pesawat. Kami mendarat dalam pukul 6.30 pagi. Berjalan menuju ke depan pun hampir 15 minit, untuk cepat-cepat solat subuh sebelum mengambil beg dan keluar dari airport. Panasnya negara kita ini. Seterusnya kami mengambil kenderaan kami untuk ke Segamat berjumpa dengan anak bungsu kami sebelum pulang ke rumah di JB. Sekian dan terima kasih kerana menonton episod akhir catatan perjalanan kami ke Yunan. Tunggukan video perjalanan kami ke negara berikutnya tidak lama lagi. Tata Titi Titu.